Korang nampak Alphard ni semua sama je kan? Tapi harga dia kenapa lain-lain? First, sebab mileage lah. Kalau korang tengok dua-dua ni, mileage bawah 15,000. Jadi, dia mahal sikit. Yang ni pula, mileage dia 25,000 km. Jadi, dia murah sikit. Yang 25,000 km ni, berapa murah harga dia? RM 332,000 je. Yang 11,000 km ni harga dia 341,000 je. Beza 9,000. Tapi, bukan itu je. Kedua, sebab body kit. Kalau awak tengok yang ni, chrome dia ada lebih sikit. Yang atas ni, yang bawah, macam yang ni tak ada. Dekat sini pun tak ada. Lepas tu, dekat sini ada. Tepi. Yang ini tak ada. Okey, cermin belakang pula. Kalau awak tengok yang ni tak ada. Yang ini, dia ada chrome. Yang last kali belakang dekat bonnet. Yang ni dia biasa je. Kalau yang ni, ni ada chrome. Yang ni biasa-biasa je. Basic awam je. Jadi, lagi ada body kit, lagi mahal. Dalam pula, dia ada extra jajan. Macam yang ni, ada HUD. Ada digital, rear view mirror dan ada parking assist. Tapi, dia bukan macam Alphard dulu. Banyak sangat variant. Sekejap ada sunroof, sekejap tak ada. Sekejap ada infotainment belakang, sekejap tak ada. So, Alphard AGH 40 ni tak beza sangat jajan dekat dalam. Jadi, lagi banyak jajan, lagi mahal lah. Tapi, anti biasa-biasa pun dah cukup. Elektronik ni, anti allergi sikit. Asalkan pakai kereta peti ais dan drive paling kanan, dah cukup. Alamak. Jadi, korang nak kereta peti ais yang ada jajan yang mana? Cuba bagi tahu anti. Dekat Prime Wheel, Subang Jaya.